Okay, what's up guys? Saya ingin bawa korang tengok Piala Malaysia antara Damansara dan Terengganu. Dan ini adalah first time pasukan Liga Super main dekat Damansara ni. Banyak kali saya datang sini, ini first time saya kena beli tiket RM10 fizikal macam ni. RM10. Nak pilih UMD ke Terengganu? Sekati lah. Tu dia tiket fizikal Damansara grandstand RM10. Memang grandstand je lah ada. Mana ada free seating pun. Selain yang tengok Damansara, saya tengok ni Starboy Akia Rashid, tapi dia bermula di bench. Sebenarnya waktu FA Cup JDT dijadualkan bermain di sini, tapi last minute main dekat SSI. Paling menarik, UMD pun ada chance tau. Main baru Terengganu Hakimi Azim antara yang dimark hebat oleh UMD Damansara. Walaupun berstatus Liga Amatur, UMD ada VAR. Ini jangan main dekat Liga Amatur dah lah, kos besar ni. Dua pasukan saling menyerang dan Terengganu punya kelebihan satu jaringan sebelum rehat formasi. Sebabkan kick off pukul 5 petang, saya ambil kesempatan rehat formasi untuk perform solat asar dahulu. Sejuk juga surau dia. Sambung babak kedua, Damansara mencari satu gol untuk sekurangnya seri dan Terengganu ingin menambah jaringan. Untuk itu, Damansara memasukkan top scorer mereka Syafizi Iqmal dan Terengganu memasukkan Starboy Akia Rashid. Usai masa penuh akhirnya memihak Terengganu dengan jaringan 2-0. Okay, thank you guys.